Is comel lah. Okay, yang comel tu dia. Serius dia. Comel tu dia. Aduh. Pukul berapa dah sekarang? Macam tu je pada tadi. 5.35. You pukul apa you? Hah? Sejam lagi. Tak adalah sejam. Betul? Janganlah. Dia saja je nak. Dalam 45 minit lagi. Sebab kita di Sabah berbuka puasa lebih awal. Kalau di Semenanjung 7.20, di Sabah 6.20. So korang berbuka lambat lah. Pop quiz. Tahu tak kenapa berbuka puasa di Sabah lebih awal daripada berbuka puasa di Semenanjung? Sebab Pop quiz. Siapa tahu jawab? Oppa Lee Min Ho. Macam Lee Min Ho kan dia? Apa? Orang panggil you Oppa Lee Min Ho. Lee Min Ho? Lee Min Ho my favourite actor. Bukan pemain bola. Bella nak buat dia marah. Jangan, memang sangat-sangat. Ya, jangan. Don't touch Lee Min Ho. Tapi Sebab Sabah diawalkan lah. Sebab Ya. matahari terbenam. itu betul. Itu memang matahari itu memang awal. betul Tapi betul yang tadi kata masa di Sabah diawalkan tu betul. Sebab matahari Kau turun cakap. kat Sabah dulu. Itu betul juga. Tak, sebab dulu perbezaan masa di Semenanjung dengan Borneo ada 1 jam. Tapi ada seorang Perdana Menteri yang selaraskan supaya bukan di bawah satu negara, kita ada 2 sistem masa yang berbeza. Yang akhirnya akan menguncingkan keadaan. Namanya kalau nak call office, tiba-tiba office kat Sabah dah tutup atau office kat Semenanjung dah tutup. So dia selaraskan. Ya. Sebab tu kadang-kadang contoh kalau di negara jiran Sabah 1 jam bezanya, walhal sebelah-sebelah saja. Tapi kita dah selaraskan masa. Tak percaya, lu baca sendiri. Percaya. Time zone. Cuma Bella percaya yang polis hanya ada 8 orang lah tu. Saya tak percaya. Tak, I just terkejut je. Mana dia macam, oh ya ke? Tak ada. Yang ni janganlah. Tak, serius Bella tak percaya. Bella tak ada rasa. Tak nak sebut. Dia tak ada rasa. You are smart. Tak perlu nak ni. You are smart. Saya cikgu geografi. Oh ya ke? Cikgu geografi lagi akan tahu. Tadi dah ada orang kongsikan lah siapa pemimpin ataupun Perdana Menteri yang lakukan perubahan tersebut. Ini bagus. Orang yang menonton di TikTok pun banyak membaca. Sebab tu orang kata di TikTok ni jangan hanya berfoya-foya. Kalau boleh FYP korang tu follow lah akaun-akaun yang memberikan info terkini. Contohnya? Dia ada banyak. I mean, saya banyak follow news agencies, tapi selain news agencies boleh pergi dekat search toolbox TikTok ni. Can learn a lot of things. Saya banyak belajar berenang daripada TikTok. Mungkin susah orang nak percaya, tapi pergi je lah. Tapi saya tak adalah input dalam bahasa Melayu. Saya letak how to swim. Push thousands of grade A content. Macam mana nak berenang, macam mana nak berlari, macam mana nak berbasikal. Okay, itu bukan cara nak berenang lah Bella. Tapi tadi saya agak kagum kerana Bella berani untuk melompat di dalam lautan biru yang dalam, di dekat-dekat dengan Mabul tanpa memakai life jacket. Walaupun sangat berisiko, tetapi yalah, dia nak menunjukkan bahawa dia ada darah Sabah, di mana laut itu adalah asal usulnya juga. Tapi bila lomba berenang jauh beza lah. Itu jalan juga. Bella boleh berenang? Tak. Boleh lah. At least tadi boleh terapung. Bella sebenarnya mermaid. Orang komen. Itu mungkin tak lah. Mermaid susah tau. Nak guna ayunan kaki je. Baby dah hitam. Apa? Dia dah gelap. Itu betul. Kan? Sebab yalah, panas terik. Tapi tetap cantik. Panas terik yang cantik. Bella suka sangat tengok sempurna macam. It's like I can never get enough of sempurna. Dia punya laut-laut tu, dia punya pulau. It is gorgeous. Yeah. Kalau ada duit berbelanja sedikit, berbelanjalah di dalam negara. Daripada pergi ke luar negara. Di Malaysia ni banyak tempat yang sangat cantik, jauh lebih murah. Bahasa pun kita dah biasa, orang pun orang kita. Masa tu kan dia cakap apa tau,
Kenapa? Kenapa you nak pergi London je? Kenapa tak pergi Sempurna dia Bebel? Kenapa tak pergi Sempurna Langkawi dia cakap? Tak, sebab London ni dah jadi macam kota raya Kuala Lumpur yang kedua tau. Pergi sana, Baling Batu mesti kena rakyat Malaysia. Saya tak faham kenapa. This is coming from someone who has studied in the UK before. Yeah. Tetapi saya selalu nak keluar daripada UK. I mean, it's beautiful, it's gorgeous. Oxford and Cambridge, gorgeous places. Tapi, yalah, tak adalah setiap tahun itulah tempat yang akan kita pergi untuk tawaf. Tak. In ASEAN, okay, tak bicara Malaysia lah. Around ASEAN, there's so many beautiful places. Selalu kita asyik nak ambil apa, tiket kapal terbang ke Bali contohnya. Tapi it's not just Bali. You go to the Philippines, ada Boracay, ada Iloilo, sangat cantik. Tapi saya faham, ramai akan komen kenapa tak ke Sabah kerana tiket penerbangan sangat mahal. Berapa mahal-mahal? Sangat mahal. Kalau nak bandingkan dengan ke Indonesia, kadang-kadang Indonesia lagi murah daripada ke Sabah. Iyakah? Iyakah? Bella tak beli tiket sendiri. Enggak, bang. Okay, sebab saya selalu beli tiket untuk semua. Jadi saya nak tahu berapa harga tiket satu. Tapi itulah dilema Malaysia Airlines. Bila Malaysia Airlines dengan Singapura Airlines berpisah, Singapura berjaya untuk menangkap imajinasi pelancong-pelancong dunia kerana dia fokus on international airways. Dia dapat banyak all the most commercial airpaths. Malaysia kita terlalu fokus to cross subsidize di dalam Malaysia. Contoh, flight ke kawasan pedalaman ke Sarawak. Yalah, sebab kita nak tolong orang pedalaman Sarawak. Tapi akhirnya kapal terbang tu yang mungkin boleh menjana pendapatan lebih tinggi kalau dia fly contohnya ke luar negara, tak dapat. So that's why Singapore Airlines became remarkably successful and rich. And Malaysia Airlines unfortunately did not. Tapi kita cross subsidize orang negara kita sendiri. So korang bacalah sejarah perpisahan Malaysia Airlines dan Singapore Airlines. Perfect. Okay, guys, Bella nak edit video. Ya. Boleh. Kenapa tu? Aku sebenarnya. Hai. Bella dapat kena tunjuk. Ini first jumpa kan, saya nak pakai suami saya pun saya boleh gambar? Tolong shaking aku. Ambil gambar sekali. Saya boleh tolong ambilkan. Saya kamera boleh jumpa. Ambil gambar sekali. Ya. Oh, thank you. Okay. Betul ba? Kasih bunga. InsyaAllah. Thank you. Mau pegang aku boleh? Ada aja. Boleh. Janganlah kami berdua saja. Kamu boleh sertai sekali. Saya tolong selfie kan. Selfie kan? Sini. Kenapa? Jam. 1, 2, 3. Dan satu macam ni. 1, 2, 3. Boleh nak main tak? Boleh. Saya bukan setakat bodyguard, saya jadi tukang perakam sekali. Sekali boleh. Boleh. Terima kasih. Baru balik kerja? Actually belum, 27. Oh, bayarlah. Bye-bye, welcome. Terima kasih. Kesian ni kena kerja sampai masa berbuka puasa. Bella ni puasa ke puasa lah, tak baik orang. Puasa. Nampak macam saya tak puasa ke? Okay lah. Bye, Bella nak kena edit video. Thank you so much. Sebab dari tadi teman live. Sorry kalau ada apa-apa silap cakap ke terover. Iya, baiknya bagi bunga. Thank you. Yes, I love flower. Sangat-sangat. Yes.
Kan siapa ndak? Kan ada orang yang tak suka. Okay, insyaAllah. Ramai orang kata salam dengan you. Waalaikumsalam. So, selamat berbuka puasa pada semua. Kalau pergi bazar, beli yang perlu. Okay? Yang membazir. Posing dulu. Okay, sudah tadi? Sudah? Okay? Nomor kosong. Ya, ada air kosong. Okay, bye. Selamat berbuka juga untuk semua. Ini cara saya nak babai. Sebab kalau babai besar-besar nanti tangan terkeluar. So macam ni je. Itu tak cara babai kalau tangan tak terkeluar dari live. Apa? Kalau macam ni kan macam nampak tangan terkeluar kan. Kalau tak nak bagi tangan terkeluar nak babai live macam ni. Itu memang munchkin lah. Itu jelas munchkin.